Saya tak nak dengar dan saya tak nak tengok anak-anak marah masuk lokap macam tu. Ni asal lelaki. Jadi kasih ya. Mana kerja dia? Dapat kerja dia? Mana? Dekat dari tandas ke? Pukul apa kerja dia? Semua kat sini? Ha? Pak yang kena tumbuk, dia kata berapa kali kena tumbuk? Ha? 3-4 kali. Maknanya kalau dia dah pernah kena bully, dia nak kenakan kepada junior juga. Sebab tu budaya ni kena berhenti kat mana-mana. Kalau tidak dia akan inherit. Dia kata dia susun 6 orang sini. 6 orang, mangsa 6 orang kan? Lepas tu dia tumbuk sorang-sorang. Ha? Mulanya dia dulu jatuh. Dia letak apa slipper lah. Ada yang Kena kepala. Okey, asal dia sebab apa? Alasan dia sebab pasal isap vape. Dia ni BWP ke? Dia kata dia. Tak juga. Ha? dia punya apa pernah berkis. Ada 4 orang. Ya. Budaya peluang kedua pindah MRSM dia hanya ni contoh ni kita bagi. Kita dah kena sebab kita dah bagi amaran banyak kali kan. You tak syukur. Tapi dia tak masuk dalam kepala dan hati dia ke macam mana? Kejadian tu hari Selasa. Ha? Roll call dibawa oleh warden. Lepas 11.45 berada di sini. 9.45 dia kerahkan pelajar-pelajar di sini. Bukan yang tu kata we had apa maklumat awal. Warden daripada quarters berjalan kaki. Maknanya dia sempat datang. Dia lari dari quarters, bila dapat telefon daripada seorang pelajar puteri. Dia kata dia masuk persen dia lah. Janganlah sebab senior dulu pernah bully kita nak buat kepada adik-adik kita. Dulu kita pernah kena, sekarang pay back time. Tiada istilah pay back time. Kita nak buang budaya bully ini. Sifar bully, zero bully. Barulah MRSM besut dan semua MRSM akan kembali cemerlang dan gemilang. Betul atau tidak? Betul, kesian. Saya menangis dalam hati saya melihat pelajar-pelajar memakai pakaian lokal. Ya, bayangkan pelajar-pelajar, anak-anak pakai pakaian warna, duduk kat lokal. Betul dia bersalah, tetapi kita nak ke masuk dalam tu? Nak ke tak nak? Cukup-cukup lah. Itu sebagai satu pengajaran. No more. Boleh? MRSM besut jadikan ini sebagai pengajaran besar. Kita buktikan bahawa ini kes terpencil. After this, no more. Saya tak nak dengar dan saya tak nak tengok anak-anak marah masuk lokap macam tu. Tak kira lah bersalah ke tak bersalah, tetapi I don't want to see any one of my MRSM students terpaksa berhadapan dengan suasana begitu. Itu sebab, ya betul, saya boleh berkompromi dalam hal-hal lain, tetapi dalam hal bully saya tidak akan kompromi. Ya, dan sebab itu saya nak bagi jaminan kepada ibu bapa, anak-anak akan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat dan terpelihara apabila mereka masuk ke MRSM. Boleh. Dia kata straight je lah. InsyaAllah buat betul. Daripada Makcik Gad. Dia terus minta tolong. Makcik Gad pun minta sign. Dia kata dia minat satu. Ini macam artis lah. Saya bukan artis. Okey, bagus. Terima kasih. Terima kasih. Ni baru betul fan.